Hai, selamat datang. Okey, untuk anda yang merupakan seorang pemimpin, pernah tak rasa macam buntu? Anda dah bagi macam-macam arahan, dah terangkan semua benda, tapi tim anda tu macam tersekat. Seolah-olah ada potensi besar dalam diri mereka yang tak boleh nak keluar. Kalau anda pernah rasa macam tu, jangan risau. Anda tak keseorangan. Persoalannya, kenapa benda ni jadi kan? Adakah sebab arahan kita tak cukup banyak? Kena bagi lagi dan lagi ke? Atau mungkin kita tengok masalah ni tadi sudut yang salah sama sekali? Ini adalah satu dilema yang percayalah ramai sangat pemimpin hadapi hari-hari. Okey, jom kita bedah sikit. Apa kata kita cabar definisi kepimpinan yang biasa kita dengar. Mungkin dah tiba masanya untuk satu perubahan cara fikir atau anjakan paradigma. Cuba kita bandingkan dua cara ni. Cara lama, kita fokus pada apa yang perlu dibuat. Pemimpin jadi macam pusat rujukan, semua jawapan datang dari dia. Kesannya, pasukan jadi bergantung sepenuhnya pada kita. Tapi cara baru ni, kita fokus pada bagaimana pasukan tu berfikir untuk selesaikan masalah. Jadi, ia lebih berpusatkan pasukan dan tujuannya adalah untuk membina otonomi supaya mereka boleh berdikari. Senang cerita, ia macam beza antara kita bagi ikan dengan kita ajak orang tu cara memancing. Satu mewujudkan kebergantungan, satu lagi membina keupayaan. Jadi, macam mana kita nak berubah daripada menjadi pusat jawapan kepada pembina otonomi? Nah, jawapannya ada pada satu konsep yang sangat hebat dalam coaching berprestasi tinggi yang diilhamkan daripada buku NLP at Work. Ini dia kuncinya. Ayat ni nampak simple tapi sangat mendalam. Daripada kita jadi macam bomba yang asyik sibuk memadam api, maksudnya selesaikan masalah satu persatu bila ia timbul, pemimpin yang hebat sebaliknya membina satu proses yang membolehkan pasukan tu sendiri tangani apa jua cabaran. Fokus kita dah beralih daripada selesaikan isu semasa kepada membina keupayaan jangka panjang. Inilah intipatinya. Sebenarnya, ada 3 kunci praktikal yang berasaskan NLP yang boleh kita guna untuk hidupkan enjin dan serlahkan kehebatan yang terpendam dalam pasukan kita. Okey, kunci yang pertama dan ini sangat penting adalah mengakses sumber dalaman. Tugas kita sebagai pemimpin bukan untuk bagi mereka kekuatan, bukan. Tugas kita ialah untuk bantu mereka sedar yang keberanian, kreativiti, semua yang mereka perlukan tu sebenarnya dah lama ada dalam diri mereka. Contohnya, bila ada masalah, jangan terus bagi jawapan. Cuba tanya, dulu kita pernah selesaikan isu macam ni kan? Apa agaknya langkah pertama yang patut kita ambil berdasarkan pengalaman tu? Soalan macam ni akan paksa mereka gali balik sumber dalaman mereka sendiri. Okey, bila mereka dah sedar kekuatan dalaman mereka, kunci kedua pula ialah keselarasan diri atau congruence. Ini bermaksud kita bimbing pasukan untuk masuk ke dalam satu keadaan yang dipanggil flow. Tahu kan bila kita buat kerja dan rasa masa berlalu begitu cepat? Itulah dia. Dalam keadaan ni, tindakan mereka jadi lebih lancar, selari dan fokus mereka jadi sangat tajam. Prestasi cemerlang tu datang secara semula jadi, bukan lagi benda yang dipaksa-paksa. Dan yang ketiga ni, ini yang paling berkuasa, mengandaikan kecemerlangan. Maksudnya, anda sebagai pemimpin, anda nampak dan percaya pada potensi pasukan anda tu sebelum hasilnya wujud lagi. Kepercayaan anda ni bukan sekadar kata-kata motivasi tau. Ia jadi macam satu ramalan yang kuat. Bila anda percaya mereka boleh buat, entah macam mana, mereka akan cari jalan untuk buktikan kepercayaan anda tu betul. Bila ketiga-tiga kunci ni kita amalkan, peranan kita sebagai pemimpin akan berubah secara total. Satu transformasi besar akan berlaku. Anda bukan lagi pusat jawapan. Anda bukan lagi orang yang semua tunggu untuk bagi kata putus. Ini akan membebaskan pasukan daripada kitaran bergantung sepenuhnya kepada anda. Sebaliknya, anda akan jadi pemangkin potensi. Macam pemangkin dalam subjek kimia dulu, tugas anda adalah untuk mempercepatkan tindak balas. Anda mempercepatkan dan mengaktifkan potensi yang memang dah ada dalam pasukan anda. Anda tak perlu buat semua benda. Anda cuma mencetuskan kehebatan, bukan menciptanya dari kosong. Jadi, persoalannya sekarang, faham ke faham? Apa kata kita renung sejenak? Mungkin anjakan kecil dalam cara kita memimpin inilah kunci yang paling besar untuk kita buka potensi sebenar pasukan kita. Fikir-fikirkan.